Bahan-bahannya ringkas sahaja, tak perlu guna yogurt tetapi hasilnya tetap lembut dan gebu. Hari ini dia nak kongsikan resepi roti nan yang paling senang untuk anda cuba di rumah. Caranya mudah sahaja. Kita nak campurkan 220 gram air suam bersama 2 sudu besar minyak masak, 1 sudu kecil gula dan juga 1 sudu kecil yeast. Gaul sebati, kemudian masukkan 350 gram tepung gandum bersama sedikit garam. Kita nak gaulkan ke semua bahan-bahan ni sampai air meresap ke dalam tepung dan membentuk adunan kasar. Lepas tu, bolehlah kita mula menguli adunan tepung ni selama 6 hingga 8 minit. Okey, adunan tepung ni memang agak lembap dan akan melekat di tangan sedikit semasa menguli. Jangan tambah tepung, teruskan menguli. Selepas 8 minit menguli, anda boleh lihat sendiri adunan dough yang kasar tadi akan mula berubah menjadi dough yang licin macam ni. Maknanya dough ni dah boleh direhatkan. Boleh tutupkan adunan dengan tuala lembap. Kalau tak ada tuala lembap, boleh guna tudung periuk atau cling wrap. Kita nak rehatkan adunan selama 1 jam pada suhu bilik. Selepas 1 jam, boleh nampak adunan dough kita dah naik 2 kali ganda. Kita nak keluarkan udara dari dough ni, tumbuk adunan dan uli. Adunan dough ni memang akan sedikit lembap dan melekat pada tangan. Jangan tambah tepung, teruskan uli adunan hingga membentuk dough besar. Okey, seterusnya kita nak bahagikan dough ni. Tapi sebelum tu boleh taburkan sedikit tepung untuk elak dough dari melekat. Dia bahagikan adunan ni kepada 4 bahagian. Ini untuk saiz roti nan yang agak besar lah. Kalau nak saiz roti nan yang kecil, anda boleh bahagikan kepada 6 bahagian. Siap bahagikan dough, kita nak bentukkan dough ni satu persatu. Bulatkan dia. Walaupun dough ni agak lembap dan melekit sedikit, jangan risau, taburkan sedikit tepung semasa nak bentukkan dough tu. Nanti anda akan perasan ia akan lebih mudah dibentukkan. Terusnya taburkan sedikit tepung, ambil satu dough kecil, kita nak canaikan dough ni. Sedang-sedang je ketebalan dia, jangan terlalu nipis. Siap canaikan dough, bolehlah masak atas kuali lepeh dengan menggunakan api yang sederhana kuat. Kita nak terbalikkan selang 1-2 minit untuk setiap permukaan. Apabila kedua permukaan mula masak, haba akan terperangkap di dalam dan roti nan kita ni akan menggelembung macam ni. Kembung elok nampaknya roti nan kita. Ini memang confirm lembut. Okey, siap dah roti nan kosong kita. Seterusnya untuk roti nan cheese pula, senang je buat dia, tak susah pun. Ambil sedikit tepung dan taburkan di atas permukaan kaunter. Untuk permulaan, kita nak canaikan dough ni sedikit saja. Okey, tips untuk elak dough dari mengecut semula semasa mencanai, angkat dough tu dan taburkan sedikit tepung di bawah. Anda akan perasan dough akan lebih mudah meregang bila dicanaikan. Seterusnya, bolehlah letakkan parutan cheese di bahagian tengah. Kita nak tutupkan cheese ni dengan dough dari tepi. Tekan dough tu supaya bercantum dan membentuk dough yang bulat. Pastikan cheese telah dinyah beku dan lembut terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam dough. Kalau masuk beku-beku, nanti koyak pula dough ni masa mencanai. Taburkan sedikit tepung pada permukaan dan juga atas dough. Ini untuk elak dough dari mudah koyak. Okey, siap canai. Bolehlah masak atas kuali lepeh. Gunakan kaedah yang sama. Balik-balikkan selang 1-2 minit dengan menggunakan api yang sederhana kuat. Ini part yang paling dia suka sekali. Bila roti nan tu dah masak, dia akan mula menggelembung macam ni. Siap dah roti nan cheese kita. Dia sapukan dengan sedikit ghee bersama daun ketumbar yang telah diracik halus. Roti nan cheese ni makan macam tu saja pun dah sedap. Resepi ni mudah sangat untuk anda cuba di rumah. Bahan-bahannya pun tak banyak, ringkas sahaja, tetapi hasilnya tetap lembut dan gebu. Sangat berbaloi untuk buat sendiri dan makan bersama keluarga. Jangan lupa like video ni dan subscribe untuk lebih banyak resepi mudah. Jumpa lagi di video yang lain dan jangan lupa cuba tahu. Bye-bye.